Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, telah tersebut dalam Al-Quran panggilan bagi orang-orang beriman. Tak kira lelaki maupun perempuan, zakat dan wakaf, ayuh kita amalkan. Marilah kita beramai-ramai sempena di penghujung tahun ini, kita membuat amal kebajikan yang terbaik sekali, iaitu amalan membantu orang lain. Maka kita menyeru sebelum penutup tahun ini, di penghujung tahun sebegini, mari kita membantu dengan melakukan amalan zakat dan juga wakaf. Pelbagai inisiatif disediakan kepada yang berzakat ataupun wakaf, ada cabutan bertuah, ada insentif-insentif yang begitu menarik. Jadi jangan lepaskan peluang untuk melakukan amalan yang kita panggil sebagai pencen kubur ini. Jangan lupa wakaf dan zakat bersama-sama dengan Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Negeri Pahang Darul Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.